paling slow saya slow and steady. Korang ikut je. Okay, siapa yang baru masuk, saya akan buat slow and steady. Okay, saya janji guys, saya janji saya akan buat yang paling slow. Satu kali je last. Sebab saya tak sampai hati. Takut ada yang tak faham nak buat video AI ni macam mana. Alright, senang je sebenarnya. Senang je. Okay, tapi korang kena tap screen. Saya nak 30k like, saya terus buat. Saya buat slow gila. Korang tap screen. Okay. Baru buka kedai kopi, benda kecil ni memang banyak membantu. Nak buat foam cantik, tekan je, terus jalan. Tengok ni, kejap je susu dah jadi berbuih. Nak buat latte atau cappuccino memang senang gila. Siap! Kecil, rechargeable, lepas guna pun senang cuci. Kalau korang nak satu, klik beg kuning sekarang. Okey, soalan yang bagus kalau kita follow step yang sama macam hasil video nanti semua akan sama ke? Okey, kalau produk sama, barang sama, hasil dia akan sama. Okey, tapi kalau korang buat different produk, dia akan ikut sebiji macam produk korang tu. Okey, dia akan adaptation, dia ada adaptasi. Okey, saya punya prompt ni dia ada adaptasi. Setiap barang lain-lain. Okey, tapi kalau korang pakai produk yang sama, insya-Allah dia akan jadi produk yang sama, tapi dia akan tukar sikit-sikit. Okey, dia akan tukar sikit-sikit. Dia akan jadi lagi better lah. Okey, dia akan tak jadi sama macam gini 100% lah. Alright. Okey, lepas tu saya type harga budak sekolah. Okey. Add description ni saya tak tahu nak buat apa kan. Okey, korang pergi dekat sekejap Okay guys, add description ni korang tak tahu nak buat apa kan. Korang pergi dekat ChatGPT. Okay, suruh ChatGPT yang buatkan copywriting TikTok. Okay, setiap hari memang akan dapat 50 free credit ke? Betul kakak, setiap hari dia akan dapat. Okay, setiap hari dia akan dapat. Tapi kena tunggu 24 jam daripada tempoh kakak habis kredit tu. Okay. Okay, saya terus post je. Okay, saya terus post ya. Korang tengok ni, saya terus post je. Alright guys, saya buat last kali saya buat slow gila.